Dia Adi berkongsi pengalaman dan ini tentang salah sebuah en blok ataupun blok yang kosong. Dia tak sebut en blok tapi saya rasa mungkin en blok lah. Kalau tidak kenapa blok tu kosong blok yang kosong di Singapura, dan blok ini saya tak nak sebut nama tempatnya, berdekatan dengan lebuh raya PIE. Awak fikirlah blok mana. Bukan satu, malah beberapa blok telah pun dikosongkan untuk dibangunkan semula. Cerita dari Adi tentang blok kosong ini akan saya sentuh sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 2. Tadi tolong kisi ketengahkan pengalaman saya ketika kenderaan saya lah, kereta saya rosak di lebuh raya PIE, dan betul-betul berdekatan dengan tempat yang kereta saya rosak ni adalah beberapa flat-flat yang kosong. Pada mulanya saya tak tahu pun itu adalah flat kosong. Flat lama yang telah pun dikosongkan. Nak dijadikan M block mungkin, kata Nur Hadi ataupun Adi. Jadi bila kenderaan saya rosak, saya pun telefon sahabat saya untuk bantu saya lah. Saya tidak pasti tapi kereta saya ni ada masalah bateri kisi. Jadi ini dah berlaku malam berikut sebelumnya. Jadi bila rosak lagi saya tahulah mungkin bateri. Saya telefon sahabat saya dan kebetulan lah dia pun belum tidur. Dia turun tolong saya. Jadi dia tanya pada saya. Sebelum tu kata Nur Hadi, bila saya sedang tunggu kawan saya yang katanya dalam perjalanan ni, saya sempat toleh belakang lah tengok rumah flat yang dimaksudkan ni. Saya nampak di rumah flat ni, di salah satu lantai ataupun tingkat rumah tersebut, seolah-olah macam ada orang sedang berdiri di tingkap rumah itu. Jadi bila saya perhatikan, rumah ni takkan gelap sangat Betul ke si? Lampu koridor pun tak hidup. Lampu koridor dimatikan, hanya lampu di lantai 1 hidup. Yang lain sebelah atas semua gelap gelita. Jadi, adakah lampu rosak, tak ada orang, saya tak pasti, tapi saya benar-benar ternampak. Di salah satu rumah dekat tingkap ada orang sedang berdiri. Walaupun jauh dapat kelihatan jelas sebab depan rumah tu adalah Lebuh Raya Pan Island Expressway ataupun PIE. Jadi teman saya telefon lagi. Sedang saya perhatikan ada perempuan tu berdiri. Saya terperanjat bunyi telefon. Saya pun jawab. Teman saya tanya, kau dekat daerah mana PIE dekat ni. Dia kata, agak-agak daerah mana? Aku tengah on the way ni. Jadi dia tanya saya, kau dekat rumah flat yang kosong tu Hah? Ada ke rumah flat kosong? Alah, itu kan M block. Kau tak tengok ke satu blok gelap? Bila teman saya kata satu blok gelap, saya terperanjat. Baru saya tahu, rumah ni rumah kosong, tak ada orang rupanya. Bila saya pusing balik, wanita tu dah tak ada dekat tingkap, tapi tingkap tu terbuka sedikit. Kisi memang menyeramkan. Selepas kejadian itu, saya tak berani toleh belakang. Saya tunggu teman saya sampai dia datang. Dia datang, betul Kisi, memang benar. Bateri kereta saya rosak, terpaksalah kena jump start, barulah boleh hidup. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Adi ataupun Nur Hadi yang berkongsi pengalaman di salah sebuah rumah flat berhampiran dengan Lebuh Raya PIE. Agak-agak anda rumah flat mana ni? Wah, saya mungkin nak pergi check it out lah rumah ni Dia kata kosong Okey, 6691189.